Bagi Kak Yan, gulai lemak nenas memang special. Kalau ada tetamu datang, memang Kak Yan masak yang ni je lah. Kali ni Kak Yan guna udang. Nak masak gulai ni biar pedas-pedas sikit. Kak Yan guna cili padi kampung, masuk lagi cili padi merah, masuk lagi Kak Yan. Kemudian kunyit hidup, kena ada lagi special. Kemudian bahan-bahan yang kita kisar ni semua, kita masukkan dalam periuk ke, dalam kuali ke, masak dulu. Masak sampai dia mendidih, nak hilangkan bau maung-maung cili tu. Kemudian baru masuk serai. Biar masak step by step. Masukkan nenas. Kak yang suka cincang macam ni. Biar dia separuh masak. Baru masukkan garam. Lepas tu masukkan santan. Biar pekat-pekat sikit. Nak bagi satu rasa. Nak bagi sedap. Bubur gula sikit aja nak tarik rasa. Kemudian kita rasalah. Bubur udang dulu. Nak bubur ikan masin pun boleh. Kita rasa dulu gulai ni. Kadang-kadang nenas tu masam. Kalau masam tak payah bubur. Asam keping dah pun siap gulai nenas.